Nenek solat. Rasa buka dia punya ni bakar. Botak. Habis botak. Bising lah. Semua kejauh. Bising. Ada je yang seorang kacau, lepas tu cakap benduk. Lepas tu cakap orang ni bising rai itulah. Ini tak. Ni apa? Satu tak lampu ke? Saya lah tutup lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baru balik? Sini. Dah nak habis. Pin nak habis. Okey. Mana semua? Mana dah sini? Dah. Banyak. Udah. Itu habis belum? Dah. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Papa. Habis lah. Happy birthday to you. Tak boleh. Tak apa, nanti mama dah potong yang tu dah tak ni. Menjijikkan. Habis memang. Nah, habis. Masih kecil. Habis. Nah, habis punya. Ni. Ya, ini habis punya. Let's go. Go eat lah. Ya, mana? Ya, ambil pinggan ya. Nah, ambil. Ni. Ya, kita share orang ya. Nah, Let's go. lagi satu. Jumpa mana? Wis mau. Okay, ya, kita 2 orang ya. Nah, oh, okey. Mana? Mana? Guna tangan lah. I want you spoon. Dia happy akhirnya kursi dia ini menjadi milik dia. Siap sini kan? Ya, lepas tu dia balik dia tidur sini. So kursi ni kotor. Dah bersihkan, dah lap. Pasti dia happy. See, I told you. I promise. Unboxing this tu. Alamak, kena stain minyak. I cut my hair pendek. Pendek gila. Okay, lah kita unboxing. Lepas tu kita dengar lah background bunyi yang agak ambil gunting je. I forget to take gunting lah. I buy this one sebab I tengok korang pakai foundation guna this one, and dia punya makeup is so cantik. So dia macam ala-ala cushion foundation, tapi dia tak serap foundation. Dia macam gitu. I don't know when nak rasmikan. See, dia come dengan container. Tak tahu nak nampak ke tak. So dia datang dengan container, so I tak risau. Tak sabar nak test. Tak tahu bila nak test. Okay, next item is from Muji. Okay, selalunya kan aku pergi Muji, aku beli sendiri depan mata. So this time tak sempat nak ke Muji, nak ke Jasco tak sempat. So aku macam okay lah, kita beli je lah online. So aku macam tak apalah, kita beli je lah Muji kat TikTok. Bukan TikTok, kat Shopee. So lambat juga dia nak sampai. Aku bukakan aja lah, senang. And also, apa ni? Oh, the receipt.
tak diperlukan. Tekak tak sedap rasa. Dia rasa is back. Aku nak kena edit vlog. Aku tak tahu bila nak start. Ada banyak video nak kena diedit lah. Susah betul nak buka. Tengok dia ada ini. Dan dalam dia ada lagi another one. Oh bak kau B, are you okay? Are you okay my baby? So basically dia macam gini. Untuk protect these cute things, baby. Ini sama macam yang hari tu beli untuk letak shampoo, conditioner dengan sabun badan. Weh, tak pernah jilat benda lah ni. But this time, this one want to put toner. She put toner inside. Kurang nak mandi, belum mandi kan dia lagi. Nak mandi kan nasi mayap je. Macam mana? Hai. Hai baby. Hai baby. I still want to gigit. I still want to gigit. Baby. Baby. I still want to gigit. Sambung. Baby want to sambung. Ayang, tak payahlah jilat benda lah tu. Ayang beria-ia jilat. Sudah boleh angkat buang? Ayang. Ayang. Sakit. Kita kasih dia main tu, kita simpan this one. This one tak nak main, ada ni minyak. I also buy this one, the small moisturizer. Why is blinking like that? Mana? 10 ml ke? Tak ada ke? Itu nenek kena pergi cari. I forget already. Where my Shopee? Where my Shopee? Cepi. Sini. 1 ml. Oh, 15 ml. I buy this one 15 ml punya. Sebab ada reason dia kenapa aku beli. Reason dia ialah hari tu beli container daripada Muji untuk letak moisturizer untuk masuk dalam fridge. So best, sejuk gila pakai. So if I go swimming, aku malas nak bawa gedabak. Si gedabak ni, ini lagi besar daripada ini. So ini dia tak makan banyak space, but for this one dia makan banyak space.
Ini dalam dia kecil je. Selit tu masih ada lagi space. Kalau ini dah selit, memang tak ada space. So aku choose to buy this one. Kecil. Ini sih small. So easy. Tak payah bawa si gedabak ni. Pergi swimming, aku tak perlu berhangkut besar-besar. That's why aku beli ni untuk letak toner. So satu toner, satu moisturizer cukup untuk lepas swimming, lepas mandi. So use these two. Malah nak bawa banyak. Kadang-kadang tengok keadaan, kalau rajin aku bawa ni. Kalau malas, just toner and moisturizer. Salahnya, aku ada 2 jenis toner tau. Satu dia ada labo kan. Satu lagi the Torrident one. Aku tak tahu antara ni dua, which one yang aku nak masukkan dalam ni. I tak tahu. Ni toner ni pakai ni saja tak boleh. Dia kena pakai yang kental macam ini atau macam gini. Kalau tak, muka mesti kering. Even I try pakai ni untuk jadikan toner pun tak boleh. Dia dry. Rasa dry. So I don't know antara these two which one I nak masukkan dalam ni. Itulah aku fikirkan. Hai seksi. Tak best. Perut Sakura dah ada bulu balik. I love when perut Sakura botak. Best cium perut Sakura. Sedap. You know baby, I love you. Love you baby.